Dan dia kembangkan daripada tidak sempurna sampai jadi sempurna. Apa-apa pun. Tengoklah pokok-pokok, tengoklah binatang, tengoklah kejadian bumi, tengoklah apa saja. Memang begitu. Memang begitu kejadiannya. Itu Rabb, satunya sifat Tuhan. Dalam Quran pun ada Rabbil Alamin, Rabbin Nas, dan banyak lagi lah yang lain Rabb itu. Dalam hadis pun ada. Di ayat itulah. Lakal hamd anta qayyimus samawati wal ard. Bagimu segala pujian. Puji ni banyak, puji ni banyak dalam hidup ni. Tapi bagimu juga segala pujian itu. Kata kita puji orang ni, comel, pandai dia mau buat benda ni. Kita puji. Kita puji. Puji orang pada orang. Tuhan puji kita, Tuhan puji Nabi, Tuhan puji hamba dia, hamba puji Tuhan. Dan banyak lagi macam puji itu. Semuanya kembali kepada Allah. Hak dia berlaku. Kalau orang tu pandai, kita puji dia pandai. Pandai tu dari mana? Mari dia juga. Mari dia juga. Kalau kita nak boleh puji, nak sebut lagu ni lah, kalau begitu gini, ada lidah boleh sebut molek ni, tidak bisu, siapa dia buat? Dia juga buat. Kita puji Allah, balik dia juga. Semuanya ke mana-mana pun dia. Itu makna segala apa puji-puji, nak puji ni benda molek lah, benda yang menarik lah. Itu baru puji. Itu segala yang menarik, yang menawan hati kita, yang comel, yang cantik, yang berharga, yang bernilai, yang dipuji, hak Allah berlaku. Itu kena ingat. Barulah jadi molek. Barulah orang cerdik tu tidak mendabik dada. Barulah hak kaya tu tidak mendabik dada. Barulah hak macam-macam ada kelebihan tu tak ada. Allah berlaku. Baru betul jalan. Kalau tidak, lakal hamd, tak ada tu, akidah tu punah. Punah. Anta qayyimus samawati wal ard. Engkau penegak, yang mengatur, yang mengatur langit-langit dan bumi. Itu dia. Qayyim, itu pun sifat Tuhan juga. Sifat Tuhan. Yang menegakkan. Asalnya langit bumi ni tak ada lagu ni. Tidak ada sistem, tidak ada apa. Tak ada. Dialah yang menegakkan langit dan bumi. Lepas dia adakan, dia atur pula tu. Seperti mana kita juga. Asalnya tak ada. Bila ada, segala keperluan kita disediakan. Begitulah. Qayyimus samawati wal ard wa ma fihin. Hak ada di antara, ada dalam langit-langit dan bumi itu pun dia juga urus. Dia juga urus. Kita ni hak urus dalam rumah boleh lah. Guru pejabat ke apa boleh lah. Itu pun hakikatnya dia juga. Hak datang langit tak siapa lagi orang. Siapa dia duk cara hak sana. Sedangkan tu ada kena mengena juga dengan bumi ni pun. Ada kena mengena juga, ada kaitan juga. Tak siapa dah. Di luar jangkauan kita. Tak ada siapa dia cara. Hak tu sibuk nak cara takut nipis lapisan ozon ke. Hak tu dalam dunia ni boleh lah becah nak boleh keluluh. Setuju tu pun payah. Hak lain apa dia cara. Qayyim, anta qayyimus samawati wal ard. Itu makna qayyim. Satu lagi makna qayyim, maknanya yang berdiri sendiri. Itu dia. Hak kalau dalam akidah, itu dia sebut qiyamuhu bi nafsi. Qiyamuhu bi nafsi. Berdiri dengan sendiri. Huwal hayyul qayyum, yang hidup dan berdiri sendiri. Berdiri sendiri itu mana? Tak ada berhajat kepada sesiapa pun. Tak ada berhajat kepada sesiapa pun. Tak ada memerlukan kepada sesiapa pun. Bahkan segala yang lain memerlukannya. Tidak terlepas daripada kuasanya. Itu makna qayyum. Lepas tu tegak sama. Tidak kata qayyum tu daripada qiyam tu lah. Tegak sama, mana bersedia sama. Tidak kata ada ketika letih, ngatuk, sakit. Tak ada. Itu makna qayyum. Barulah dia boleh menegakkan, menguruskan langit dan bumi ini. Lagu itulah sifatnya. Kalau tidak ada sifat tu tak boleh. Lakal hamd anta nurus samawati wal ard. Jadi Imam Bukhari nak cerita ni nur, apa ni semua sifat Allah berlaku. An-nur, kan sifat Allah.
nurus samawati wal ard. Tapi bawah tu dia tulis munawwiruha. Semua ahli-ahli tafsir mana tengok tafsir mana-mana pun kalau kata nur dia akan apa ditafsirkan? Munawwiruha. Engkaulah yang menyinari langit-langit dan bumi itu. Dia takut kita faham Allah tu nur, cahaya. Cahaya lah mana? Cahaya lah. Misalnya. Takut gitu. Lepas tu tubik pula akidah pula. Nur Muhammad tubik daripada nur Allah. Tu lagi teruk. Tak ada tu sebenarnya. Kalau kita tengok kita tafsir mana-mana, Mu'tabar, dia akan tafsirkan nur itu dengan makna munawwir. Munawwir maknanya yang menyinari, mencerahkan langit-langit dan bumi ini. Dan nur itu sifat itu, suatu perkara yang penting tu sifat itu. Kalau tidak ada cahaya, tak ada kehidupan ini. Tak ada kehidupan, tak ada bumi, tak ada manusia. Cahaya dalam kepelbagaian yang sangat penting. Itu dia. Dan itu adalah mazhar, pernyataan sifat nur Allah Subhanahu Wa Taala. Orang boleh berubah dengan cahaya, macam-macam lah cahaya. Kau lama orang tahu, kau tahu rahsia cahaya. Jadi yang memiliki, yang menjadikan cahaya ni semua ni macam mana dengan kepelbagaian tu siapa? Allah yang sifat nur. Itu nur. Ataupun kalau kita tak saya takwil lah nur dengan makna munawwir, nur supaya lain-lain yang layak dengannya, bukan nur seperti makhluk ni, cahaya makhluk ni. Tidak lagu tu sama sekali. Qaulukal haq, kata-katamu adalah benar. Mana Tuhan raya tu betul. Janjimu benar, pertemuan denganmu benar, syurga benar, neraka benar. Jadi hak kata Tuhan al-haq tu benar tu benar pada apa? Bukan sekala, segala benda lah benar. Hak dia buat tu, kau tak ada lagi, hak kita tidak menyaksikan lagi, tak jumpa lagi pun benar. Jadi kiamat benar. Allahumma laka aslamtu. Bila kita sudah terima Allah dengan sifat-sifatnya yang sempurna itu, kita pun kata, ya Allah, kepadanya jua aku berserah. Laka aslamtu. Dia kalau bahasa Arab ni dia sebut laka dulu. Asalnya aslamtu laka. Tetapi kalau balik gitu, yang ni makmul tu duduk dulu, dia memberi makna hasar. Itu seperti na'budu iyyaka. Jadi iyyaka na'budu, dia memberi makna hasar. Hasal tak makna jua. Engkau jua, kepadamu jua, engkau sahaja, tak ada orang lain. Gitu. Kepadamu jua aku berserah, denganmu jua aku beriman. Itu dia ada makna lagu tu. Dan kepadamu jua aku bertawakal, kepadamu jua aku akan kembali. Aku kembali apa-apa masalah, kita rujuk kepada Allah. Kita minta dengan dia. Gitulah. Wa bika khasamtu, dan keranamu aku berbantah. Lalu duduk bahas, duduk berhujah, duduk bertengkar pun keranamu, tidak kerana lain. Kerana Allah juga. Wa ilaika hakamtu, dan kepadamu juga aku merujuk, aku berhakimkan engkau juga. Jadi makna dalam segala keputusan ini kita tanya Allah. Jadi tanya Allah, tengok Quran lah. Begitulah. Keputusannya kita balik kepada dia. Faghfirli. Jadi bila kita terima tu ayat tu, mula-mula sifat Tuhan terima, lepas tu mengaku keadaan kita ni lemah. Dan kita ada satu sifat, iaitu boleh buat maksiat, boleh buat taat yang berbeza daripada makhluk yang lain. Kita minta dengan dia tu lah. Oleh kerana manusia ni umumnya tak terlepas lah, boleh katakan, daripada dosanya yang ada lah. Sikit sebanyak tu ada. Ampunilah untukku ma qaddamtu, apa yang telah ku lakukan. Aku sudah lakukan, andai kata aku sudah buat dah benda yang salah, kamu ampunkanlah. Wa akhartu, dan aku tak buat lagi. Kalau ada akan datang, mana kita sentiasa bersedia. Tak sangat benda tak molek ni, benda maksiat. Kalau ada minta ampun. Kalau hak akan datang, minta ampun dah. Satu. Yang kedua, makna qaddam tu hak dulu, hak lama, dosa-dosa hak lama dah, hak lapuk. Pun minta juga.
Akhir tu maknanya hak kemudian dosa baru buat. Lepas dah juga.